Ini tentang aircon kenari. Adakah selalu bermasalah kalau berhenti lama kat satu tempat, lalu rasa panas ni. Tambah-tambah kalau waktu tengah hari katanya. Betul. Kerana aircon sistem ni dia buat memang serupa macam dekat rumah. Cuma duduk je tak dapat dia beza. Dia kat kereta bergerak. Jadi dia dah ambil kira keluasan kabin, berapa saiz aircon pump, berapa saiz blower. Dia tu sebab blower ada satu, ada dua, ada tiga. Itu sebab kita ada thermostat, lagi putih-putih, merah-merah, kuning-kuning, dan juga putih, biru, dan juga ada yang merah. Jadi berapa kesejukan. Kalau kita selalu taruh maksimum, dia jadi ais. Bila dia dah jadi ketul ais, sorry lah, memang dia akan, bila dia nak mati, dia mati jadi panas. Nanti dia sekering, dia sejuk dah balik semula. Kalau kita static kan dia, paling worst scenario. Sebab waktu tu enjin tidak return charge, bateri makan kuat oleh power untuk mengandalkan motor, aircon yang bergerak, dia akan tukar kepada panas. Dia dapat tarik pump. Ni dia. Jadi kalau berhenti lebih daripada 10-20 minit, rekomen saya, kalau menunggu ke 20 minit, adalah lebih baik matikan enjin. Matikan enjin. Dan kalau kita berhenti lebih daripada 10 minit, tingkap kita kena turun sekejap. Baru kita lock balik. Kalau nasib kita tak baik, ada kebocoran di mana-mana ruangan aircon, menyedut H2O, X2 ataupun NOx, carbon ice semua menjedut masuk ke dalam aircon, dia akan keluarkan bau aircon, bau asap. Bila mengeluarkan bau asap, kita sedut NOx. Akhirnya paru-paru berair, budak kecil akan meninggal. Jadi kena turunkan tingkap tu. So serupa juga kita travelling balik kampung. Setiap 1 jam, 1 jam setengah, maksimal 2 jam, tingkap kena turunkan sekejap, supaya pressure dalam dengan pressure luar hampir sama. Jika tidak, terlalu sejuk bahagian dalam, luar terlalu panas, dia akan pecahkan cermin besar depan. Mesti tiba-tiba berlaku tu. Mesti pecah. Langgar batu satu je, tik, pam, pecah. Sebab pressure dalam terlalu sejuk, pressure luar terlalu panas. Dia akan retakkan. Baik. Ini